Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kalau korang tengok dekat tangan sikit ni adalah valve cover gasket. Ini adalah timing cover untuk timing chain. Okey, contoh kereta ni dia ada masalah seperti, tak tahu lah, budak sikit dia baca satu komen tau semalam. Dia kata, aku takut video dia cakap dia kata aku takut video sikit yang review nampak bersih. Dia kata yang lain mungkin dia buat lebih kurang. Tak bang. Kalau abang nak tahu sikit hari-hari live kat TT bang, update tentang kereta-kereta customer. Bila abang cakap benda-benda macam tu bang, tak boleh bang, sebab abang tak nampak. Memang sikit buat kereta customer memang macam ni bang. Sikit tak adalah terasa hati, cuma dia buat tuduhan macam tu. So sikit nak ingatkan kepada semua, kita pun sama-sama Melayu bang. Cara abang tu agak kurang menarik untuk orang lain membaca. Sikit tak nak padam, biar abang padam sendiri nanti bang Roger. Okey, contoh kereta Myvi ni datang kat sikit, dia ada masalah berkepuh asap putih. Okey, kena ingat berkepuh asap putih ni dia banyak sebab sebenarnya. Tak semestinya, jauh sangat ke cik? Tak semestinya kalau berkepuh kena buat macam ni, tak. Bukan prosedur macam ni. Bukan berkepuh asap terus buat tak. Dia tak semesti macam tu. Kadang-kadang ada masalah daripada subuh pump bocor. Subuh pump bocor, bukan subuh pump yang bocor asalnya. Dia bocor daripada brake master pump. Minyak brake masuk dalam subuh pump. Dalam subuh pump tu penuh dengan minyak, dia masuk dalam intake manifold. Dia kan intake manifold kan menyedut. Sebab piston turun, dia sedut vacuum. Angin daripada luar, daripada kotak angin pergi ke toto body masuk manifold. Secara tak langsung siapa-siapa yang nak menggunakan sistem vacuum tu, contohnya macam subuh pump, dia akan menyedut. Kalau ada minyak dalam subuh pump boleh jadi punca juga. Selain daripada tu dia ada masalah macam contoh mag sensor. Boleh jadi mag sensor, contoh wire tercabut ke, ataupun kita keluar check light. Kita scan komputer mag sensor. Barangkali memang ada masalah daripada sensor. Macam contoh kereta ni kita tengok mag sensor, scan komputer tak ada berkut apa. Cuma sekarang ni owner beli spanner kedai RM2 guys. Dia beli spanner kedai RM2. Di mana apa yang dia test, yang pertama dia tukar spark plug. Abang dah tukar spark plug, dia berkepuh asap. Lepas tu dia tukar idling sensor sebab timing jatuh. Bila melibatkan timing jatuh, biasanya kebanyakan orang akan salahkan idling sensor. Apa yang owner ni buat nak kata betul pun salah tak pasti, sebab dia bukan bidang dia. So apa yang dia rasa buat, lagipun tanggungjawab kereta dia sendiri. Tapi idling sensor dia bagi tahu yang tu original 200 lebih. Betul. Kalau RM80 idling sensor, siapa-siapa nak beli, kalau beli RM80 bawah 100, 120, sampai ke tangan korang terus buang tong sampah. Jangan pasang, nanti sakit kepala. Ingat pesan-pesan sikit ni. Okey, secara tak langsung dia tukar spark plug, dia masuk macam iridium tapi G power sahaja. Lepas tu idling sensor, lepas tu spark plug, idling sensor dengan ada satu lagi sensor lah. Tapi sikit tak pasti, tak tahu mana tu. Ni idling ni. Ni dia tukar ni FICD, vacuum angin yang tarik daripada tank. Dekat tank belakang korang tu bila kita buka kan bunyi. Kebanyakan kereta moden kalau kita buka dah tak ada. Kalau kereta-kereta dulu KE70, siapa pernah bawa KE70? Cuba komen bahagian bawah. Kalau kita nak isi petrol pump, kita buka dia bunyi. The gas dia keluar kan. Tapi kereta moden kalau kita buka dia slow. Sebab dah ada satu vacuum dekat bahagian depan yang tarik gas daripada tank supaya dia masuk dalam sistem pembakaran. Dia lebih kepada sistem penjimatan dan juga alam sekitar. Alam sekitar kita penting untuk anak cucu yang generasi akan datang lah. Tapi itu je lah. Okey, so sekarang ni dia dah tukar benda tu. Betul sekali dia buat sekali dengan benda ni. Ni pun salah satu juga kalau asap berkepuh. PCV valve. Di mana benda ni sepatutnya haba-haba panas daripada valve cover gasket. Ini bukan kita buka bersih bang, kita cuci dah tadi. Cepat sangat budak sikit buat kerja. Tak nampak kotor lagi. Sebab kereta ni tak kotor mana. Dia melekat kat sini lah benda ni. Dia melekat kat sini. Dia ada satu getah, dia tak nak bocor angin. So dia masuk macam ni lah. Masuk macam tu. So vacuum angin ni datangnya Aduh. Apa tu ni? Dah kena ke cik? Dah tengah buat video, jangan hantar-hantar, relax dulu Okey. So sekarang ni ada satu pipe kat sini. Pipe ni datangnya daripada manifold. Macam sikit cakap tadi lah. So secara tak langsung manifold ni sistem vacuum, dia akan menarik apa-apa benda-benda yang dia nak tarik lah.
So haba-haba panas dia akan terperangkap dalam cover ni. Tapi dia tak boleh masuk kat sini. Dia ada satu ruang. Dia ada ruang lubang-lubang macam ni lah. Okey, ruang-ruang lubang macam ni. So dia nak haba sahaja yang keluar ikut sini. Tapi kalau kadang benda ni rosak, minyak hitam pun dia akan masuk sekali. Bermakna minyak hitam boleh keluar. Dia boleh jadi macam valve dia ataupun pecah bahagian dalam. Boleh jadi juga asap. Tapi owner pun dah buat. Owner bang memang bang. Dia dah tengok habis semua video sikit. Sampai video daripada Indonesia guys pun habis dah ditapau. Semua video dia tapau, dia beli sepanar RM2 tak settle kat kereta dia. Terima kasih juga geng-geng luar negara seperti Singapura, Brunei, Indonesia yang tengok video sikit, yang subscribe video sikit. Sikit ucapkan terima kasih. Tak kecuali juga korang, Semenanjung, Sabah, Sarawak, terima kasih Sikit ucapkan. Okey, sekarang ni Sikit nak tunjuk ke korang yang Sikit dah barai. Kalau korang tengok komponen-komponen yang ada dekat sini guys. Okey, ni adalah silinder block. Dia panggil silinder block ataupun block di mana kalau korang tengok bawah ni pula silinder head. Kalau korang tengok daripada permukaan bahagian bawah ni, nampak penjagaan kereta ni bagus. Kalau korang nak tahu, kereta ni capai 290,000 km. Dekat-dekat 300,000 km lah. Bermakna penjagaan owner ni, minyak hitam dia bagus. Tapi kenapa ada asap putih? Guys, kita nak cerita macam ni guys supaya korang faham. Sebab dia mesti ada sebab. Tak boleh buat tak ada sebab. Okey. So ni ada permukaan, cuba tunjuk ni je. Okey, ni adalah sistem pembakaran. Ruang sistem pembakaran yang ada sistem letupan tom final order bagai-bagai, valve buka, valve tutup bagai-bagai. So banyaklah proses kerja-kerja kat sini. Okey, untuk menyambungkan silinder block dengan heat, dia ada heat gasket skepin. Sikit tengok kat sini original kilang lagi lah. Ni. Sikit owner pun cakap dia beli kereta daripada baru sampai sekarang dia pakai, memang tak pernah buka lah heat dia. Secara tak langsung betul lah gasket skeping metal. Okey, secara tak langsung cik cuba tengok balik kat sini. Ni spark plug. Kalau korang tengok spark plug dia dah start berhitam balik dah. Cepat je spark plug baru dah hitam. Tapi yang paling teruk nombor satu ni nampak ni teruk hitam ni. Tapi owner cakap satu dengan dua. Tapi kalau tengok pembakaran kat sini, tengok keladak-keladak ni. Tengok keladak-keladak ni. Ni datang mana-mana ni. Kalau korang tengok ni. Ni bang. Walau macam mana korang buat pun, selagi mana keladak ni boleh capai dekat ruang pembakaran, memang asap putih. Selagi mana keladak-keladak ni ada banyak, maknanya ada unsur yang masuk dalam sistem pembakaran. Boleh jadi tak daripada valve C? Boleh. Bermakna dekat batang valve dia akan ada valve C. Boleh jadi valve C dah terlampau lama dia mengeras. Secara tak langsung sepatutnya dia menghalang daripada minyak hitam masuk ke ruang pembakaran. Fungsi valve C tu. Sebab Sikit nak buka pun bahagian dalam. So owner dah proceed untuk buatlah kereta ni. Alhamdulillah tak ada masalah apa. So kita akan suspect valve C. Lepas tu piston ring. Cuba tunjuk kat sini cik, piston ring. Waduh, tak nampak lah pula diorang ni. Macam mana tunjuk ni? Okey, cuba tunjuk gegar dia cik. Tengok piston ni. Tengok bang, longgar ni. Nampak cik kan? Nampak longgar sangat kan? Kita tengok nombor 4. Nampak sangat longgar ni. Okey, kalau Sikit tarik. Sekejap, Sikit tarik ni tengok. Kejap Okey. Cik kau cuba fokus dekat sini. Bahagian atas ni aku nak tengok piston ring longkang ni. Tengok Tengok Sikit tarik ke bawah. Kalau korang tengok bucu tepi ni. Nampak tak nampak? Tak nampak je. Tak nampak jap itu. Kejap aku rakam pakai video. Lupa lah. Kejap aku rakam. Kau tunjuk situ dulu. Kau tunjuk situ dulu. Aku buat satu rakaman dulu supaya semua yang tengok video Sikit ni betul-betul faham. Apa yang Sikit buat ni betul-betul tak benda yang kita buat. Kita nak macam tu guys. Biar kita betul-betul faham dengan apa yang kita buat guys. Okey, cik kau cuba tunjuk fokus kat telefon aku ni. Cuba tutup lampu kau. Tutup lampu kau tu. Okey, cuba fokus kat Okey, ni kamera daripada telefon. Di mana Sikit buat satu rakaman. Kalau korang tengok ni piston lah, piston kereta ni. Di mana kalau Sikit zoom. Okey, korang nampak berkilat tu. Tengok nampak je sekejap Okey, nampak berkilat tu. Okey, Sikit zoom. Korang tengok tu berkilat tu. Nampak kan? Nampak keliling tu. Keliling tengok Tengok keliling. Nampak ni tepi liner ni semua ni. Okey, kejap tengok sini lagi. Kejap tak nampak. Uish, zoom gila. Okey, kejap. Tak nampak sangat. Tu nampak tu. Berkilat tu, belang sabit nampak sabit tu. Nampak? Tu. Yang berkilat tu. Okey, sekarang ni punca utama kereta ni sebenarnya bang,
daripada blok liner. Liner blok kereta abang ni, dia start mengembang tau. Sebab tu atas dia tak nampak sangat. Biasanya atas dengan bawah dia mengembang. Dia biasanya macam tu. Siki pun tak pasti kenapa dia tak mengembang semua Dia mesti jadi macam ni. Jadi macam ni. Okey, secara tak langsung, selepas sistem pembakaran, piston turun betul tak? Piston tu akan turun. Masa dia turun, kan piston ring nombor 3 tu kan dia berminyak. Dia sepatutnya dia tarik minyak-minyak. Setakat disebabkan liner tu dah membesar, piston dah mengecil. Korang nampak piston ring tadi kan? Secara tak langsung akan ada tepi-tepi dinding blok tu dia berminyak. Dia berminyak. Secara tak langsung nanti dia tarik minyak tu naik atas, dia meletup. Dia bakar sekali dengan minyak hitam. Sebab tu nampak kerak-kerak kuali kat sini. Tadi owner dah datang, Siki cakap kat dia, abang rasa sebab kalau Siki tunjuk video, korang takkan nampak. Tunjuk. Pakai lampu. Okey. So kalau kita nak tunjuk customer daripada video, customer tak dapat rasa. Tapi Siki pakai jari customer, suruh dia rasa kat sini. Dia jadi bertakuk tau. Dia bertakuk kat sini. Dia bertakuk. Keliling ni bertakuk. Bermakna kita rasa kat jari kita ni. Rasa kan? Rasa sangat. So kalau kereta ni kita suggest untuk customer buat piston ring sahaja, dia tak selesai masalah. Matlamat tak capai. Kalau contohlah customer cakap tak apa sikit buat piston ring je, kereta ni tak akan capai matlamat kereta ni. Dia mesti akan makan minyak hitam juga, walaupun tukar piston ring yang baru. Sebab kita nampak perumah, piston dengan blok sepatutnya dia fit. Kalau bukan korang tak percaya, kalau korang tengok, kalau dah ribu ataupun enjin-enjin yang baru, enjin baru mana orang buka. Selalu kalau kita ribu, kita akan tengok tepi dinding tu tak akan nampak piston ring nombor 1 ke nombor 2 tak akan nampak. Kita tengok dia fit dia keliling. Itu menandakan piston tu cantik, liner tu cantik. Kalau macam ni di kategori bermasalah. Dia menggelutu. Ni sebenarnya jangka hayat 300,000 km. Kalau nak cakap owner tak jaga minyak hitam, owner jaga kereta ni. Cuma dalam video sikit-sikit boleh bagi tips kat korang sahaja. Dia mesti kena punya masalah makan minyak hitam ni. Minyak hitam masuk ke ruang pembakaran, tak boleh lari. Sebab ni kereta ni memang dia jaga, memang ada jangka hayat dia. Tak boleh lari. Jaga tara mana. Cuma kita tak nak lah 200,000 dah makan minyak hitam, 150,000 makan minyak hitam. Nyanyi lah. Macam owner ni okey lah 300,000. Tapi ada orang pakai 400,000, 500,000 tak makan minyak hitam. Tak makan. Mungkin makan sedikit sahaja. Mustahil tak makan, mesti. Okey, lagi-lagi minyak nipis. Lagi kuat dia makan. So, tip dia yang pertama, jaga minyak hitam elok-elok. Pastikan minyak hitam original. Jangan pakai minyak yang terlampau murah. Tolak tepi lah. Sikit cakap minyak terlampau murah tak ada ubat. Ubat yang tak bagus. Korang bayang kalau minyak tu murah, macam mana dia nak buat teknologi yang canggih untuk bagi ubat minyak dia bagus? Kat situ kita dah tahu dah. Bukannya tak bagus minyak murah, dia akan jadi keburukan untuk enjin korang. Sebab kalau boleh nak capai 400-500,000 betul, masuk minyak RM38, agak-agak capai tak? Dia tak akan capai punya. Dia mudah mendidih, dia hakisan dia kasar, secara tak langsung mudah makan blok liner, valve seal cepat mengeras. Lagi-lagi pula kereta tak ada engine oil cooler. Lagilah minyak hitam makin panas. Makin panas. Tak ada kawalan minyak hitam panas. Kalau enjin yang ada engine oil cooler, minyak hitam masih dikawal. Sebab dia ada sistem penyejukan engine oil cooler. Siapa tak tahu, komen bahagian bawah. Okey, lepas tu pastikan minyak hitam yang bagus, original sampai ke limiter. Contoh korang pakai minyak semi sintetik. Boleh capai tak 8,000? Boleh capai 7,000 tukar. Contoh minyak korang pakai fully sintetik, capai 10,000 betul? 9,000 tukar. Tukar awalan. Tukar. Sebab bila minyak dah terlampau lama, hakisan dia makin lama tau, makin hitam. Dia hakisan dia, adaptif dia dah mati. Awalkan tukar dia. Singkatkan sikit, tak rugi pun sebenarnya. Minyak hitam tak rugi pun sebenarnya. Okey, bukannya dekat jalan 8,000 kot, takkan rugi lagi. Betul tak? Lagi-lagi pula kereta cari makan. Tapi sekarang tak berbaloi dah. Delivery kereta tak berbaloi. Banyak maintenance. Sikit rasa tak baloi lah. Kalau kerja part time lebih kurang boleh lah. Tapi kalau kerja tetap, satu hari jalan 500 km, 400 km tak berbaloi. Bagi sikit memang tak berbaloi. Memang hancur kereta korang. Semua aspek, gearbox, enjin, suspension, semua hancur. Semua hancur. Kalau boleh janganlah kereta, kesian. Okey? Pastikan sampai 6 bulan. 6 bulan
Agak-agak sampai kilometer nak capai, tukar. 6 bulan, sebelum 6 bulan, tukar. Minyak yang bagus. Lepas tu kalau korang jalan jauh. Okey, kalau korang jalan jauh. Contohlah perjalanan 6 jam. Janganlah 6 jam terus genjut. Korang bawa je kereta korang dah 2 jam kan. Rehat dulu. Rehat. Mati enjin. Bukannya rehat parking, order air, duduk dalam kereta, makan keropok, enjin running. Gedeng, pasang aircon. Kalau tu tak guna korang berhenti. Dia kalau berhenti, matikan enjin. Bagi enjin ni, minyak hitam tak terlampau panas. Dia panas ni, valve seal, cepat makan, piston block liner, piston. Macam warna tak buang termostat. Termostat ada. Cantik je termostat. Warna coolant pun ada melekat. Cantik je termostat dia ni. Dia pun pakai dalam 80 darjah Celsius. Bukan ke 82. Rendah ni. Okey, ikut spek asal dia. So secara tak langsung, kalau bawa 2 jam, relax dulu kereta, matikan switch. Supaya enjin tak terlampau panas. Okey, bila panas ni tak tahan. Untuk kau bawa lagi 2-3 jam, berhenti. Rehat dulu, mati enjin. Barulah enjin korang boleh bertahan lebih panjang. Bukannya tak boleh tahan lama, boleh. Ada orang 100,000, 150,000 makan minyak hitam. Makan minyak hitam, asap putih, petrol jadi kuat, enjin knocking. Padahal 150,000. Siki pakai kaca dah hentak sampai 380,000, 280,000. Okey. Siki nak buat tak apa, tak payah buat sebab sistem cantik. Tapi kadang-kadang ada orang dia nak buat tak overhaul macam ni. Cumanya dia tak ada modal. Macam mana solution dia Siki? Solution dia pakai minyak yang lebih berat. Kalau ikut undang-undang buku, engineer yang buat kereta ni tak boleh. Korang tak boleh ubah grade minyak korang. Tak boleh. Tapi disebabkan korang pakai minyak nipis, contohnya Azia 0W20. Korang masuk jalan 2000, minyak hitam korang dah hilang 1 liter. Korang kena top up betul. Kalau lupa top up, enjin pecah betul. Secara tak langsung, kalau ikut law, korang tak boleh pakai 5W, 10W. Dia tak sesuai untuk enjin tu. Betul, tapi disebabkan tak ada kewangan, duit tak apa nak ada. Pinjam adik-beradik pun tak apa nak ada. Secara tak langsung terpaksalah masuk minyak berat sedikit. Soalan sekarang ni boleh ataupun tak? Boleh. Kalau kita nak selesai masalah, kos pergi 4-5 ribu, aku tak ada duit. So aku pakailah minyak berat sedikit. Adakah boleh? Boleh. Untuk jangka tempoh panjang agak kurang bagus. Yang pertama, perform enjin korang akan jadi berat. Sebab dalam likatan minyak ni penting. Sebab tu dia kosong, ada yang 5, ada yang 10. Kesesuaian kereta korang. Korang pakai minyak berat, kereta korang akan jadi berat. Pembakaran tak efisien, enjin korang rasa berat. Faham ikut spek asal dia. Tak ada duit, pakai minyak berat sedikit. Lama ada modal nanti, barulah buat. Kalau kita nak ubah daripada grade asal kosong, masuk 5W, lepas tu masuk 10, 15, memang berat gila babi kereta korang. Memang terasa berat. Lepas tu dia akan merosakkan struktur dalam mind korang lagi teruk. Asalnya calar sikit. Asalnya blok lain ni tak rosak pun, buat piston dah settle. Tapi korang pakai minyak berat, makan tu lagi teruk. Korang kena tengok minyak walaupun dia mahal, ada yang minyak 200, 300, 400 kan. Pakai minyak murah, grade rendah. Grade rendah biasa memang minyak murah. 20W50, 0W30, mana mahal? Beza kan harga dia tu? Beza guys. 300 ni RM38. Minyak berat ni bagus sebab kereta dah mesti struktur dalaman akan lebih cepat rosak. Okey, secara tak langsung nak tak nak, sama ada buat balik ataupun jual kereta, hutang bulan-bulan 1,000 sebulan. Okey, so itu sahaja untuk video kali ni. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan daripada video Siki minta maaf. Untuk kereta ni overall bagi Siki okey je. Owner asset elok, dia pun dah try buat apa yang kita buat saja kat dia, rebo blok balik, tukar piston balik, buat grand valve balik, buat valve seal balik. Naik Siki nampak macam sihat badan. Gua hajar berani komen macam tu Okey, secara tak langsung timing chain kita akan buat timing chain, torque converter OC kita akan buat, flywheel OC, timing OC, apa-apa OC dekat enjin kita dah order overhaul gasket. Semua lengkap sekali dengan kit gasket dan juga valve seal.
Dapat kan? So untuk cam boleh pakai balik. Time mincing kita buatlah sekali one set. Heat kita akan pakai balik. Block kita akan pakai balik. Hanya ribu tukar piston yang baru. Macam oil filter repair kit kita akan buat, tak ada masalah. Untuk belah gearbox tak komputer OC sahaja. Lain-lain tak payah usik apa dah. Sistem aircon owner dah buat. Owner dah buat sebelum ni. Cooling coil, condenser, kompresor, valve, semua piping dia dah buat. Tak ada masalah. Cuma sikit nampak ada luka sikit kat sini. Nampak ni bang? Sikit nampak luka ni. So mungkin piping lengkungan ni tak apa nak cun. Mungkin sebab dah modified kompresor lain. Mungkin nanti kita akan lapik ya. Lapik. Letak getah ke apa, lapik. Macam hose air kita lapik. Potong elok-elok, letak kebetat kiri kanan. Supaya kita tak nak laga ni. Bila laga ni takut masalah bocor. Bocor nanti gas pula kurang, minyak kurang, kompresor jahanam. Tak boleh luka-luka. Benda-benda yang rapat-rapat, radiator rapat dengan apa-apa modified. Supaya dia jarak kan. Supaya owner ni tak ada masalah. Kita tak nak lah lepas kita buat kat tangan kita ada masalah. Sebelum ni okey je. Sedangkan nampak dah luka tu, kita lapik elok-elok. So itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa yang belum subscribe, like, komen dan share, boleh subscribe, like, komen. Try lah komen sekali bahagian bawah guys. Tolong lah. Tengok video dah panjang, komen sekali. Hai sikit, sihat ke? Korang daripada negeri mana? Bagi tahu. Assalamualaikum. Cik lagi cik.